السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، رب اشرح لي صدري واحلل عقدة رب زدنا علما. Dan inilah yakni panulah maka panulah ia daripada setiap barang yang lain daripadanya. Jadi arti inilah yakni kepada ahlu tariq. Jadi ahlu tariq yakni orang ahli yang mengikuti akan jalan ilmu tasawuf ni. Jadi yang telah mengalami panu. Jadi apabila kita suhud kepada kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka panulah kita daripada memandang akan yang lain. Itu dia. Maka tak kala mengalami panu dan inilah yang mengalami panu tadi bagi orang yang melihat akan kemalat kudrat Tuhannya. Jadi apabila kita ni suhud dan kita pandai akan sepenuhnya sifat kamalat, sifat kamalat kudrat Tuhan. Jadi makna kudrat Tuhan ni adalah amat sempurna. Itu dia. Apa saja yang Allah Ta'ala mahu menjadikan dia, maka perkara itu tetaplah terjadi. Tidak ada siapa pun yang boleh menolak akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala kita pandang kepada sepenuhnya kemalat kudrat Tuhan, maka orang tu dia akan mengalami akan maqamul fana. Yani panu, makna kata panu, dia tidak pandang akan kuasanya makhluk, tidak pandang kepada sebenar-benarnya makhluk ni kuasa, dan terus hatinya suhud dan pandang Allah Ta'ala yang benar-benar mawjud, yang hakiki, dan Allah Ta'ala punya kuasa sifat kudrat yang sempurna. Tak kala lah mengalami
sebab lihat kepada kudrat, kamalat kudratnya Tuhan, kerana bahawasanya ni ilat pada kata jadi panu tu pasal apa? Panu-panu ni artinya hati seorang yang sampai pandang kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Tidak ada kuasa yang lain daripada Allah. Maka tak kala begitu dia pandai panu lah. Tak ada lah pandai kata makhluk ni kuasa. Tak ada pandai pada makhluk ni berkanda. Tak ada pandai pada makhluk ini kaya. Bahkan semuanya yang kaya, yang menghendaki dan yang berkuasa ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara pandangan tersebut tu memangnya meresap dan wujud dalam hati dia, dan berlaku ingatan tersebut dalam sepanjang akan hayatnya. Jadi hati tak lupa, tak lalai. Dalam penghayatan hidup dia tidak lalai kepada memandang Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala yang Maha Menghendaki, Allah Ta'ala yang Maha Kaya, dan seterusnya. Kerana bahawasanya barang siapa tiada melihat akan kemalat kudrat Tuhannya dalam makrifat. Siapa-siapa yang makrifat, kenal akan Allah, tapi tak sapa kepada pandang, tak sapa kepadanya merasakan bahawasa yang sebenar-benar kuasa Allah. Kalau tak sapa situ, tak berasa sungguhnya begitu dalam makrifat dia, maka gugulah ia seseorang itu daripada keadaan yang sempurna. Orang panggil kenal Tuhan tidak sempurna. Kalau tak berasa, kalau tidak benar-benar merasakan di hatinya Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, dan sebenarnya kuasa Allah dalam makrifat kita, arti makrifat kita tidak mencapai akan maqam yang sebenar lagi. Kena bersapa, kena berfaham dan berasa sungguh-sungguh Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Tidak ada kuasa makhluk ini tak dapat mengatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena suhud gitu, kena pandang gitu, kena sapa ke peringkat zuh gitu, barulah sampai. Kerana ilat kata tidak sempurna, dia kata pula, maka rukulah ia daripada keadaan yang sempurna. Arti makrifat dia tidak mencapai, tercapai pada tanggal sempurna lagi. Maka apabila engkau lihat akan kemalat kudrat Tuhanmu, jadi bila kita dapat suhu pandai akan kemalat, akan kesempurnaan kudrat Tuhanmu, maka panulah engkau daripada tiap-tiap barang yang lain, daripada lindungi Allah. Nak situlah kami berasa ada orang panggil sampai ke peringkat kita panukan. Mana kata panu ni kita tak pandai. Jangan berasa pada hati kita ada kuasa yang lain lagi. Bahkan kena pandai dan kena rasa yang sebenar-benarnya kuasa ialah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersapa, berasa itu dalam hati kita dengan sungguh-sungguh.
wajib wajiblah engkau ketahui, makna ketahui sungguh-sungguh kehendaknya kehendak Allah daripadamu. Jadi kita kena wajib atas kita pandai sungguh-sungguh dan kita ketahui sungguh-sungguh kehendaknya kehendak Allah daripadamu. Apa dia kehendak Allah Ta'ala daripadamu? Maksudnya biasa kepada suhud wahdatul af'al. Itu tangga yang pertama. Tangga yang pertama kehendak daripada Allah Ta'ala kepadamu ialah sampai kepada maqam tauhidul af'al. Biar sampai situ dulu. Biar kita pandai, dapat kita pandai dengan bahawa segala perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suruh biar kita nampak bahawa apa yang berlaku, apa yang terjadi adalah daripada perbuatan Allah. Sama ada perkara yang menimpa kepada kita kesusahan ataupun mendapati nikmat ataupun lihat kepada apa yang berlaku pada orang lain pun, biar kita sebut adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kita panu ke perbuatan makhluk, kita panu ke perbuatan kita, bahkan kita pandang perbuatan Tuhan hakikatnya. Kerana mustahilnya berlaku perkara-perkara daripada perbuatan yang berlaku pada kita dan kepada manusia lain pun, jikalau tidak dilaku dan diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita pandang akan ada perbuatan yang lain, bermakna kita merasakan kita masih orang yang ada syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam af'al. Dia benar. Itulah makna biasa apa peringkat pertama ialah dapat kita menghayati akan tauhidul af'al. Biar nak pandang sungguh, kita pandai, kita suruh adapun jalan usuluddin ialah iktiqad bahawa segala perbuatan adalah perbuatan Tuhan. Hanya keluar daripada kita ialah zahir saja. Kerana Allah Ta'ala menzahirkan perbuatan dia zahir daripada perbuatan kita manusia. Orang panggil perbuatan yang ada pada kita ini sebagai mazhar ataupun tempat tubik nyata, tempat tunjuk zahir akan perbuatan Allah Ta'ala sendiri. Kerana Allah Ta'ala perkara yang gaib, Allah Ta'ala adalah perkara yang tak dapat kita lihat akan perbuatannya, akan sifat-sifatnya, tetapi segala-galanya adalah tertunjuk kepada Allah oleh perbuatan kita. Jadi artinya perbuatan yang ada pada kita ini menzahirkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dalam ilmu tasawuf dia panggil mazhab. Tempat zahir, tempat kita hitam, tempat kita suluh. Pada hakikat perbuatan Allah ialah apa yang zahir dan berlaku kepada perbuatan kita. Itu dia benar. Jadi Allah Ta'ala kerana sebagai kita kata perbuatan yang daripada Allah Ta'ala itu adalah perkara yang sebagai sifat.
perbuatan yang terlebih daripada Allah sebagai sifat seolah-olahnya. Kalau kita banding sebagai sifat, maka sifat dia kena menumpang kepada zat. Sifat dia kena menumpang kepada zat. Maka zat yang ditumpangi oleh perbuatan Tuhan zahir daripada kita hamba. Arti hamba kita ni membawa dan menzahirkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikat. Sebagaimana yang Maha sebut tadi, seolah-olah perbuatan Allah sebagai sifat, maka sifat dia tidak boleh zahir, dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Malaikat Allah Ta'ala zahirkan perbuatan dia itu adalah tertunjuk oleh perbuatan kita. Bermakna perbuatan Allah adalah sebagai terzahir daripada perbuatan kita. Mana perbuatan kita ni melahir dan menzahirkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya begitulah. Kita panuhkan perbuatan manusia, kita panuhkan perbuatan makhluk, maka nyatalah perbuatan Tuhan yang tersendiri. Kita panuhkan dulu perbuatan manusia ni. Panuh baru nampaklah perbuatan Tuhan. Kerana kita tak boleh buat apa, makhluk tidak boleh apa nak jadi, tak boleh. Hanya makhluk, ada pada makhluk perbuatan itu hanya sandaran saja. Usaha ikhtiar bersandar pada kita saja. Tetapi ikhtiar usaha kita itu hanya sebagai melahirkan kepada apa yang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah Ta'ala perkara yang baik, Tuhan perkara yang tak dapat kita lihat dengan mata kepala, maka segala perbuatan Allah terzahir kepada kita. Kita yang menzahirkan apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan jadikan, apa yang berlaku, semua tertunjuk kepada Allah oleh segala makhluk. Arti bila pandang ke apa yang ada pada makhluk, barulah nampak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita boleh buat sendiri, tentulah apa yang kita kehendak semuanya berhasil. Tentulah kalau kita tak kehendak tak boleh. Kalau kita tak nak, kalau kita berbuat sendiri, tak akan berlaku. Macam susah, menderita, bala bencana. Dengan sebab perbuatan kita akan berlaku kemalangan dan sebagainya. Tapi walau bagaimana, kenapa kita tak nak jadi, tiba-tiba jadi juga. Apa kita nak jadi, kadang-kadang tak berhasil. Itulah panggil, hanya kita merancang saja, ikhtiar usaha, tapi yang hasilkan kejadian daripada Allah. Itu makna. Jadi hasilnya nak Tuhan kena pandangkan yang ada pada kita, dengan bahawa kita pandang pada hakikat adalah apa saja yang berlaku ke atas kita dan kepada orang lain, hakikatnya daripada Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita mengajikan awal-awal dikam kata, sawabiqul himami la tukhriqu aswarul aqdar. Sawabiqul himam makna berlaku sesuatu oleh kerana kekuatan hemah, kekuatan kehendak. Mana kekuatan hemah ni arti kehendak yang kuat. Iradatu qawiyah, kan iradat yang kuat. Kehendak kuat untuk bertindak, untuk berlaku atau terjadi. Sebagai contoh, kehendak orang wali, kehendak nak mengena pada orang yang dia marah, tiba-tiba pak kena selalu. Atau orang sihir, dia buat sesuatu hingga sampai orangnya terpukau dengan dia, ataupun jatuh pada apa yang dia nak. Maka zahirnya perbuatan sihir berlaku kejadian, ataupun kita lihat daripada apa yang dikata oleh orang wali, maka terjadi. Bagaimanapun apa saja yang keluar pada perbuatan
kata-kata orang wali atau perbuatan bekas syahid. Hakikatnya kata hikam, la tahriku la tuhriku aswarul aqdar, tidak boleh memecah ia sawabikul himan, tak dapat nak pecah aswarul aqdar, akan segala kotor ataupun pagar takdir Allah Subhanahu wa taala. Benar cepat berlaku. Orang wali kata jatuh. Jatuh. Macam Imam Ghazali, dia lihat orang nak terjatuh di Sungai Pura, Iraq, daripada Jamatan. Ini keramat Imam Ghazali. Orang jatuh pada satu Jamatan. Orang nampak kita kata raya orang jatuh. Nak tuju dalam sungai. Muka sungai. Jamatan yang atas sungai. Tak kala Nawaza dipilih orang tu raya nak jatuh dalam sungai. Kata Imam Ghazali, kif, berhenti. Dengan kata kif, apa yang kif, berhenti selalu, tak jatuh, tidak tenggelam dalam sungai. Maka jadi selalu tu dengan satu kalimah kif, kalau dia berhenti itu, itulah nampak zahirnya perbuatan Ghazali, nampak zahirnya kekuatan keramat Ghazali. Jadi itu, zahirnya gitulah. Hakikatnya berlaku keadaan terhenti orang terjatuh, tidak terjun ke dalam sungai, adalah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata-kata hikam, sawabiqul himami la tukhriqu aswarul aqdar. Apa makna sawabiqul himam? Yakni kekuatan hemah, kehendak daripada orang wali. Orang wali ni tak kala tumpuan hati dia kuat nak pada sesuatu, maka sesuatu yang dia nak menjadi itu terjadi selalu biiznillah. Sebab itulah yang katanya Nabi pada hadis, ittaqu firasatal mukmin, kamu kena takut firasat orang mukmin. Apa firasat? Yakni nampak jauh daripada orang mukmin. Siapa dia mukmin? Orang wali. Orang wali ni Tuhan buka kasih kepada dia. Dia nampak perkara yang berlaku di alam malakut, dan dia nampak perkara yang berlaku dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia orang celuh hati, orang hati bersih, macam cermin, banyak zikir, berpuluh-puluh ribu hari duk zikir pada Tuhan, tak berhenti-henti siang malam. Hati dia jadi cuci bersih, macam cermin berkilau sinar, macam cermin yang bersih. Pada permukaan cermin mana-mana dia bersih. Tak kalau cermin bersih, dia boleh menangkap segala rupa-rupa makhluk manusia, binatang, segala perkara kaya nampak dalam cermin dia. Itulah ibarat hati orang wali. Tak kalau dia buat zikir bersih hatinya, dia boleh tangkap rahsia-rahsia al-asrar al-uluhi ilahiyah, segala rahsia ketuhanan yang berlaku di alam malakut dengan pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian apa? Berlaku dengan cepat, subuh otomatik, makna berhenti, terjatuh tak jatuh. Nampak zahir daripada kata-kata yang Ghazali, hakikatnya bagi Tuhan la tukhriqu, tidak boleh memecah ia sawabikul himan atau al-himmatul qawiyah, tak boleh pecah aswarul aqdar, segala likunge oto atau pagar takdir. Arti hak benda yang masih dengan keramat Tok Wali terjadi bukan dengan kekuatan Tok Wali semata-mata, tapi berlaku kalau tu berlaku yang terjadi itu sudah berada dah dalam takdir Allah. Qada takdir Tuhan sudah berada.
Ada tok. Bukan benda baru jadi. Bukan benda baru berlaku. Apa yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah pada azali, dan benda yang berlaku sememangnya dalam lingkungan akdar, lingkungan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita ramak semua tu wali itu. Penukuk kau ability atau pak besi, pak medik ikut dia mari. Benda yang berlaku dengan izin Allah memang tidak keluar daripada apa yang telah ditentukan Allah. Walaupun aqdahi daripada usaha, ikhtiar, jahat, bukan sendiri sekalipun. Situ jangan jadi syirik. Jangan jadi syirik. Kamak lawan ini memang bukan kamak. Jadi kasar. Maka sini kehendaknya kata di sini jangan engkau ketahui kehendaknya kehendak Allah daripada kita kena tahu kehendak Tuhan daripada kita. Mana apa yang berlaku kita kena pandai daripada kehendak Allah. Kehendak Allah Ta'ala daripada maka sini apa kehendak Tuhan daripada kita supaya kita sampai lihat kepada maqam atau hasil dalam pandangan hati kita kepada tauhid al-af'al bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar tangga pertama kita boleh duduk atas maqam tauhidul af'al. Itu dia benar. Dalam tiap-tiap hal, dalam tiap-tiap keadaan, mana pun biar boleh kita pandang daripada Allah dengan perbuatan Allah. Dia tengok masa Nabi kita lepas pasir atau warna batu ke muka kafir ketika berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tentera-tentera kafir, berhadap dengan kafir, iaitu pada Badar. Terkala Nabi dan para tentera muslimin menghadapi kafir sebelum berlaku peperangan, Nabi mengambil sebunggal anak batu, lalu Nabi lempar ke arah muka kafir-kafir. Terkala batu yang Nabi kata lempar tu semuanya semua mata-mata kafir itu dimasuki anak-anak batu. Mata-mata kafir banyak, beribu. Kafir itu beribu. Semuanya mata kafir dimasuki anak batu yang telah dilontar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mata dengan batu, akhirnya terupayalah kafir nak lawan tentera muslimun. Senang lawan muslimun membunuh mereka. Serta pula ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya bantuan daripada Allah, ialah tentera-tentera mereka yang turun daripada langit. Akhirnya kalah tentera kafir. Jadi Allah Ta'ala firman pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala firman, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah." Al-ayah. Jadi artinya firman Allah, "Wa ma ramaita, tidaklah kamu yang melontar wahai Muhammad." Situ nyata tugas. Dalil ini menunjuk kata Nabi saja yang menghayung tangan melontar batu ke muka musuh.
Wa ma ramaita, tidak engkau yang melontar ya Muhammad, bukan kamu yang melontar. Id ramaita, di waktumu melontar, di waktumu melontar batu ke arah muka kafir, tidak, sebenarnya tidak kamu yang melontar. Apa tu? Sebenarnya kah? Sedangkan Nabi yang menghayungkan tangan. Itulah orang panggil Nabi menghayungkan tangan sebagai sebab saja. Hakikatnya yang menyampai dan menggerakkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah rama, tetapi yang sebenarnya Allah Ta'ala sendiri rama, yang telah melontar. Jadi situlah kita panu ke perbuatan Nabi yang menggerak tangannya, barulah kita nampak hakikat sebenarnya yang melontar Allah Ta'ala sendiri. Kita pun sama juga, apa yang laku ke atas kita, kita panukan. Apa saja kita melakukan perbuatan, kita panukan perbuatan kita, dan kita suhut perbuatan yang lahir daripada kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, pada hakikatnya hanya gerak geri kita pada zahir. Maka perbuatan kita ini sebagai mazhar atau tempat zahir, atau tempat yang kenyataan yang melahir dan yang menunjuk kepada perbuatan Allah. Kalau tidak kita pandang pada Allah yang berbuat, tentulah kita menjadi syirik dengan Allah pada af'alnya. Jadi syirik. Kita pandang perbuatan alam ni, pandang makhluk ni, barulah nampak Allah. Hanya kita ni barat bayangan, macam bapa kata bayangan atas permukaan air. Nampak pokok yang cukup dalam permukaan air. Bagaimanapun bayangan tersebut tidak menghalang akan laluan perahu. Perahu lalu tidak tersekat walaupun pokok kayu nyata pada air. Kan hanya itu bayangan saja. Maka begitu juga orang yang suhud pada Allah tak terhalang sampai Tuhan, nampak Tuhan juga walaupun perbuatan kita, perbuatan manusia tu tak terhalang untuk suhud pada Tuhan. Sebab kita panukan perbuatan orang, panu perbuatan manusia, maka nyata sebenar-benar yang berbuat Allah Subhanahu wa taala. La fa'ila illallah. Kalau tersampai situ, betulah kita masih orang panggil syirik dengan Tuhan. Bak kira bercara boleh, bak ikhtiar usaha boleh, tapi jangan sampai kita letak perbuatan itu hak kita sendiri atau hak orang, hak manusia. Letak hak Tuhan. Hanya kita berusaha ikhtiar saja. Yang menentu Allah. Itu barulah orang panggil tauhid. Apa? Kalau tidak, kita masih orang yang bersyirik dengan Allah. Sebab itulah Tuhan sebut Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidak lebih banyak orang yang beriman dengan Allah. Mana orang yang beriman dengan Tuhan tidak lebih banyak. Tidak lebih banyak yang beriman. Hak lebih banyak musyrik. Paling ramai musyrikun. Sebab jadi syirik kerana taklid atau kerana kita tak sapa kepada pandang pada hakikatnya segala perbuatan adalah perbuatan Tuhan. Maka kerana daripada sini kata hikam ni, kena tahu kita kena tahu kehendak Tuhan daripada kita. Yakni apa dengan Allah
supaya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Hakikatnya begitu. Ala ilallahi tasirul umur. Jaga-jagalah kepada Allah Ta'ala jua. Tasirul umur, kembali oleh segala perkara. Hakikatnya. Kena pandang dia. Itu dia benarnya. Sebab itulah kalau kita tak ngaji, tak belajar ilmu tasawuf ni, tak boleh sampai pada pandang tauhid af'al, maka arti kita masih orang yang tak bersih memandangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil tak sapa kepada martabat orang yang muwahhidin. Sebab kita banyak orang panggil pandai, tak boleh hilang daripada hati pandang kepada makhluknya. Seolah-olah kita ni pandai makhluklah yang menjadikan apa saja. Maka situlah kan jadinya bunuh orang panggil bunuh tauhid kita, bunuh orang panggil suhud tauhid pada Allah dia rusak. Namun demikian pun kita memandang hakikat semua daripada Allah dari af'alnya, maka kita jangan sekali-kali melangkahi atau melampaui syariat Muhammadiyah. Saat ni suhud di hati gitu, dia sampai situ. Tapi pada zahir kita adalah mesti orang panggil jujur dalam menunaikan ubudiyah pada Allah SWT dengan bahawa kita junjung akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di segi zahir. Jangan kita lakah akan syariat Nabi kita. Ada memandang tauhidul af'al itu orang panggil suhud di dalam hati, itu hakikat, itu hakikatnya. Itulah sebab itulah yang hikam kita kata akan datang kita ketemu lagi. Hikam kita ada berkata, dia kata ke mana? Dia kata la tarha min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha. Apa maknanya? Maknanya la tarhad min kaunin ila kaunin. Jangan kamu berpindah panen ilmu, suhudmu, ma'rifatmu, jangan pindah daripada pandai, daripada makhluk kepada makhluk pula. Jangan kita beralih, berpindah daripada makhluk kepada makhluk juga. Contoh tadi, contoh tadi, perbuatan yang terbit daripada manusia kita pandang daripada manusia juga. Maka situ arti kita beralih daripada orang kepada orang pula. Daripada makhluk kepada makhluk juga. Maknanya begitu. Adapun hak sebenarnya kita tidak boleh begitu. Jangan kita pindah pandangan kita daripada makhluk kepada makhluk juga. Yang mendatang rezeki, yang memberi, yang menyebab kita sakit, yang menyebab kita merana, ataupun kita menjadi rugi kerana perbuatan orang itu, orang ini. Pada zahir pun kita pakai begitu, hakikat pun kita duduk situ. Situ jadi rosak hati kita dengan Allah. Orang panggil bunuh akan akidah, bunuh tauhid. Naknya kita pandang daripada zahir perbuatan makhluk yang laku perbuatan demikian, tetapi hakikatnya pandang berlaku perkara tersebut
adalah dengan telah dikehendaki oleh Allah. Apa yang terjadi dengan sebab Tuhan sudah menentunya pada asli. Nak kena kita ini susah ni. Walaupun kita usaha ikhtiar menjauhi benda bencana, tapi bagaimanapun hati kita jangan terluput daripada pandangan Allah. Namun demikian perbuatan zahirnya perbuatan manusia, hakikatnya hak Allah. Namun demikian dalam bab hukum syariat mesti dijalankan atas mereka yang mengaku suatu kesalahan dengan hukum Tuhan melalui kaedah-kaedah syariat. Karena syariat adalah kaedah undang-undang, kaedah hukum yang bersabit dengan perbuatan zahir manusia. Maka perbuatan kita, perbuatan manusia tidak boleh keluar daripada kaedah syariat. Namun demikian dihukumkan manusia di atas jenayah mereka telah berdasar pada lahir syariat. Tetapi di segi hati, di segi batin, syuhud apa yang berlaku tak lepas daripada kehendak Allah yang telah ditetapkan pada azali. Jadi orang panggil syariat sempurna pada zahir, hakikat sempurna pada hati. Maka lengkap dua-dua perkara, syariat dan hakikat. Itu makna. Jadi kehendaknya kehendak Allah dalam tiap-tiap hal. Tadi baru baca hikam, sambungnya dia ni tadi. Walakinil haq la tarhaq min kaunin ila kaunin. Jangan kamu berpindah daripada makhluk kepada makhluk juga. Walakinil haq, tapi berpindahlah kamu min kaunin ila mukawwinin, daripada makhluk beralih daripada makhluk tumpu kepada Allah, pandang kepada Allah. Walakinil hal, tapi berpindahlah kamu pada pandangan hatimu, berpindah daripada pandai pada makhluk ni, pandanglah kepada Tuhan, kembalikan segala-gala kepada Tuhan. Yani ulat irhal walakinil hal min kauni ila mukawwini, tapi berpindahlah kamu daripada makhluk kepada Tuhan yang menjadikan makhluk. Kalau kamu tak pindah gitu, patakuna kahimarir roha. Kalau kamu tak pindah, duk main daripada makhluk, pandang pada makhluk juga, tak sabar Tuhan, duk mesti tempat pula, maka kamu patakuna, maka jadilah kamu kahimarir roha, seperti hema yang memusing akan kisaran. Ar-roha ni kisaran. Tak ada tengok kisaran. Batu kisar gaji kulit kedok. Orang dah baru tak kenal kisaran ni. Dulu kisaran orang tua kita nak buat apa-apa kuih dari itu. Dia bubur berat dalam tu, nak milik nak halu punya berat menjadi debu, dia pun nak kisaran. Kisaran batu, bubur berat dalam tu, kisaran tubik dari bunga. Orang panggil kisaran. Jadi macam mana kisaran? Kisaran guna berpusing. Daripada situ dia mula, dia akan kembali ke situ. Itu kisaran. Dia mesti tempat mula dari itu. Mesti piang tempat mula. Mula situ, dia situ mula. Itu kisaran. Jadi kalau kita tak boleh kisafat Tuhan, bertolak pada makhluk ke makhluk juga, lalu kita sama dengan binatang hemat, kata hikam ni, serupa dengan binatang hemat yang
memusing akan kisaran. Sebab hema yang memusingkan kisaran, dia duk musing tempat tula. Tempat yang bermula di situ, dia akan kulit ke situ pula. Maka ada gala dan lembu tu dalam kata benar pasti kan. Cari musim pak tula kan. Kepala ikan tu duk musim pak tula kan. Tak mana-mana. Maka samalah juga bila kita tak pandangkan makhluk, samalah kelakuan kita dengan binatang hemat yang memusing kisaran, bermula di situ kembali ke situ. Daripada makhluk ke makhluk juga. Itu bandingnya. Maka hendaknya ialah kita pandang kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala-galanya serta dengan pada zahir. Jangan sekali-kali kita melampaui atau melampaui akan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab syariat junjung dan patuh pada zahir. Bab hakikat suhukan Allah di sini. Yakin. Jangan jadi ilmu isi, jangan jadi ilmu batin. Pakai Tuhan belaka, buat syariat. Orang kata ilmu salah, ilmu sesat tu. Buat syariat, hakikat saja itu rusak. Sebab Nabi tak ajar gitu. Nabi ajar zahir dan batin. Zahir untuk jasad atau untuk jasmani. Hakikat atau pandangkan hakikat kepada Allah untuk hati. Kedua-duanya sekali. Begitulah seolah kata kena melengkapi dua perkara tersebut, tak boleh diasingkan. Bila asing, guna rusak agama. Itu benar. Dalam tiap-tiap hal, dalam tiap-tiap kelakuan kita, kena suruh pada Tuhan kita. Dan makol tiap-tiap perkataan. Kita kata nak keluar perkataan pun pandang kepada Allah dengan bahawa perkataan kita nak tubik ni kena tak kena dengan Tuhan. Pada makal, pada perkataan kita juga biar tahu dengan kehendak kita tahu kehendak Allah Ta'ala kepada kita pada kelakuan dan pada perkataan kita. Dengan bahawa nak tubik suatu perkataan, kita kena betul sebagaimana yang orang panggil dengan hak hukum Allah Ta'ala. Begitu juga dengan maqam. Maqam makna kelakuan hati kita. Maqam yang derajat hati, kedudukan hati biar betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Syuhud pada Allah, redha pada qada Allah, berserah hati kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, bergantung dengan Allah. Dan inilah kesudah-sudahan ada. Dan inilah yang dipanggil kau, maka panggillah engkau tadi. Dan inilah tu rujuk disyarat pada maka rujuk kepada maka panggillah engkau daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Dan inilah yang dipanggil kesudah-sudahan adab. Dari mana adab yang tinggi dengan Tuhan ialah kita panggilkan. Panggilkan yang kita jangan pandang daripada makhluk. Kerana bahawasanya yang dikehendaki hak Ta'ala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana bahawasa yang dikehendaki oleh hak Ta'ala, oleh Allah. Hak pun mana Allah lah tu. Sebab dia sebut Allah di sini dengan kata hak. Sebab kerana hak tu satu daripada nama-nama Allah Ta'ala juga. Itu dia. Hak.
yakni Tuhan, hak-hak Tuhan. Karena hakul mubin. Karena Allah Ta'ala disebut dengan hak, karena al-mutahaqqiq wujuduh. Tahqiq oleh wujud Tuhan ni, tahqiq sungguh, kejap. Memang wujud Tuhan sebenar. Sebab Tuhan ni sebenar dia wujud. Allah al-mutahaqqiq wujuduh, maka dinamakan Allah haqqun. Tuhan namakan diri dia hak. Haqqul mubin, al-haqqul mubin. Hak nama bagi Allah. Yakni makna hak al-mutahaqqiq wujuduh, yakni tahqiq oleh wujud Tuhan. Tahqiq yang mana kata wujud Allah Ta'ala adalah wujud yang sebenar-benarnya. Wujud yang sebenar-benarnya, tidak dijadikan dia oleh sesiapa pun. Kemudian dia pula wujudnya kekal selama-lamanya, tidak binasa dan tidak fana. Hak kerana bahawasanya yang dikandungi hak Ta'ala, yang dikandungi oleh Allah Ta'ala, bahawa ada ia hak Ta'ala. Hak Tuhan kandungnya supaya kita suhuk dan kita pandai adanya Allah hakun, yakni sungguh dan sebenar. Nak bisa pada kita suhuk, agar orang panggil kajadi Zatullah Ta'ala. Biar kita sapa kepada suhuk sebenar-benar yang mawujud ialah Tuhan. Ada pun yang lain wujud hanya orang panggil menumpah Tuhan dan belakang. Maka sini arti wujudullah ialah wujud yang hakiki. Maka Tuhan naknya daripada kita, biar kita sapa kepada pandai yang sebenar-benar wujud ialah Tuhan saja. Tuhan saja yang sebenar-benar. Itu makna. Kerana bahawasanya yang dikandungi hak Ta'ala itu, bahawa ada ia hak Ta'ala. Mana Allah Ta'ala itu sebenar-benarnya ada. Situlah dia kehendak daripada Tuhan kehendak kepada kita hamba-Nya, biar siapa kita suruh yang sebenar-benarnya Allah yang benar-benar mawujud, benar-benarnya ada. Ada yang sebenar-benar. Ada pun ada yang lain daripada makhluk adalah semuanya menumpang kepada wujudullah. Kenapa dikatakan Allah Ta'ala sebenarnya wujud? Sebagaimana kita sebut dalam ilmu usuluddin, Allah Ta'ala ialah nama, ismu, zati, apa tu? Zatu, apa dia dalam ilmu usuluddin? Allah Ta'ala Jalla wa Azza ialah ismun li zatillah Ta'ala al-wajibil wujud. Al-wajibil wujud. Arti Allah itu nama kepada Tuhan kita yang adanya dia itu adalah wajib. Adanya Tuhan kita itu wajib. Ada pun ada makhluk, ada kita ini adalah selepas dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala itu ada kita hanya majas ataupun menumpang kepada Tuhan lah. Tiada engkau dari kita kena pandai tak ada, kena pandai. Jadi Tuhan kena pandai dia yang sebenar-benar mawujud. Tiada engkau, kita tak ada hakikatnya. Sebagaimana yang dalam misal, contoh seperti bayangan yang ada pada permukaan air, tidak menghalangi laluan perahu. Maka adalah engkau
maka adalah engkau gugurlah ikhtiar. Tak kala kita pandang kepada Allah pada tauhidul af'al, kehendak Tuhan suruh kita pandang situ, maka tak kala begitu gugurlah engkau, gugurlah ikhtiar. Arti makna gugurlah ikhtiar, yakni bukan taksiri kita ikhtiar, bukan melarang, bukan syarat tak larang kita usaha ikhtiar, tetapi yang dia larangnya jangan berpegang kepada ikhtiar kita sendiri. Walaupun kita ikhtiar, walaupun kita berikhtiar, berusaha pada melakukan sesuatu untuk mendapati kebaikan, walaupun kita ikhtiar untuk ikhtiar pada melakukan sesuatu untuk mengelak daripada bencana ataupun mara bahaya, namun demikian kita tak boleh berpegang di hati kita dengan ikhtiar kita sendiri. Bahkan kita berpegang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpegang kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya. Usaha kita, ikhtiar kita itu hanya sebagai mengambil sebab saja, mengambil sebab. Kalau Allah Taala menjadikan sesuatu, maka Allah Taala menjadikan musabab ketika ada sebab. Itu pada adatnya itulah. Kebiasaan hasilnya musabab dari sebab. Maka kita melakukan ikhtiar pada pihak mengambil sebab, tetapi serta hati kita pandang yang menghasilkan musabab bukannya kita, bukan sebab kita yang menghasilkan musabab, tetapi dengan hasilnya musabab daripada kehendak Allah Taala yang sediakan. Gugurlah ikhtiar, yakni jangan, mana kata gugur, mana jangan kita ikhtiar, jangan kita berpegang kepada ikhtiar kita sendiri. Contoh kita berubat, umpamanya masuk hospital, memanglah doktor akan merawat penyakit kita, itu orang ikhtiar. Tapi tak kala sembuh, hasilnya sihat, kita berpegang ke, adakah kita yang pandang ataupun mengingati di hati pada hakikatnya doktor yang menyembuhkan? Adakah kita? Tentu tidak. Kita tidak memandang dan kita tidak mengiktikad yang doktor itulah yang menyembuhkan kita, walaupun betul lumus doktor yang merawat kita. Tetapi dalam hati kita tetap berpegang kepada izin Allah ataupun daripada kehendaknya yang menjadikan kita ini dapat sihat, dapat sembuh. Jadi dapatnya sihat dan sembuh adalah daripada kehendak Tuhan dan daripada kejadian Allah Taala terhadap kita ketika adanya ikhtiar usaha rawatan daripada pihak doktor. Situlah panggil syariat dengan hakikat. Jangan kita asik-asikkan, jangan pecah. Syariat pada lahir, pada zahir iktiqad kita. Iktiqad pun syariat juga. Iktiqad dengan bahawa hakikat iktiqad bahawa hasilnya keadaan tersebut bukanlah daripada semata-mata ikhtiar kita atau pihak doktor yang merawat, tetapi datangnya hasilnya kesihatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan putuslah daripada iradah. Pandang iradah yang lain daripada iradah Allah.
pada tiap-tiap barang yang didirikan akan dikau. Dan putuslah daripada iradatmu pada tiap-tiap barang yang didirikan akan dikau di dalamnya. Jadi hati kita, iradat kita, kehendak kita kena ikut apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Gitu. Arti jangan kita letak, jangan kita letak daripada kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan kehendak ke atas kita, kita kena terima. Apa saja Tuhan buat ke atas kita, kita kena terima. Sekali kita letakkan Tuhan. Contohnya akan datang, kalau Tuhan kehendak kita duduk dalam asbab, maka kita duduk dalam asbab. Jangan kita beralih daripada asbab kepada tajrid dengan semata-mata kehendak kita sendiri. Nak berpindah tak boleh. Bahkan iradat kita kena ikut iradat Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan atas diri kita di atas sebab, kena duduk atas sebab. Jangan kita berpindah dengan kehendak sendiri, dengan nafsu kita daripada asbab kepada tajrid dengan kehendak kita. Ini orang panggil sudah kita berlaku jahat adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan letak kita atas asbab, duduk pada asbab. Jangan kita beralih kepada tajrid dengan kehendak nafsu kita sendiri. Kalau kita beralih, bermakna kita tidak menjunjung atau tidak menunaikan hak ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang kita temu matan yang akan datang ialah iradatu tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab min asyahwatil khafiyah. Jadi bagaimana Tuhan letak kita situ, aku nanti situ lah. Selama kalau Tuhan letak yang jadi itu tidak berlawan dengan syariat. Kalau Tuhan takdir kata kita berlawan dengan syarat, itu kita kena keluar dengan cepat. Kena keluar, akan datang kita bertemu lah, akan datang lagi, akan jumpa lah hak nak wayak ni. Jadi kalau Tuhan letak kita, Tuhan yang takdir ke atas kita, perkara yang tidak berlawan dengan syarat, perkara yang tidak dicegah oleh Allah, maka kita kena duduk situlah sebagaimana Tuhan. Kecuali Allah Ta'ala mentakdirkan atas suatu ke atas kita perkara yang bercanggah dengan syariat Tuhan, maka di situ kita kena keluar dengan segera. Karena kaedahnya kena junjung atas syariat Nabi Muhammad, jangan kita lampaui. Tuhan takdirlah. Kan kita ngaji dah itu satu nafas Tuhan takdirkan nikmat, nafas yang lain pula Tuhan takdirkan bala, takdir pada nafas yang lain pula Tuhan takdirkan taat, dan pada nafas yang lain ditakdirkan maksiat. Walau bagaimanapun pada empat perkara tersebut kena rujuk kembali pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan saya. Dan daripada kata dia, dan putuslah daripada iradat pada tiap-tiap barang yang didirikan akan dikau di dalamnya, dalam barang, dalam perkara. Daripada apa dia barang, bayar pada kata barang, daripada tajrid dan daripada segala